dulu jadi orang kaya dulu baru nak simpan emas. Simpan dulu baru jadi orang kaya. Hapuskanlah mentaliti ni, kena kaya dulu baru nak simpan. Sebenarnya tuan-tuan, orang ingat kena kaya dulu baru boleh simpan kan. Tapi sebenarnya orang yang mula simpan dululah yang akhirnya dia jadi kaya. Simpan RM10 sebulan pun dah cukup untuk mula. Yang penting bukan berapa tapi konsisten tuan-tuan setiap bulan. Kekayaan sebenar bukan datang daripada sekali untung besar tu, tapi daripada disiplin yang kecil masa kita susah ni, masa kita tak banyak duit, yang dibuat pada setiap bulan. Itulah konsistensi untuk menjadi kaya. Macam tanam pokok dah tuan-tuan. Kita tak nampak hasil dia minggu depan. Lama tak dapat hasil. 3 tahun, 5 tahun, ada sampai 10 tahun pun ada daripada kita tanam tu. Kita akan berteduh bahawa pokok tu yang kita tanam tu nanti, satu masa nanti, itulah hasil daripada simpan emas. Tak nampak sekarang, nanti kemudian hari baru kita dapat. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak mula lagi, bukan kita rugi duit, kita rugi masa lah. Masa ni tak pernah boleh dibeli, sebab masa tak boleh dibeli emas. Okay. Kalau video ni buat tuan-tuan rasa aku kena mula sekarang, kena follow saya tuan-tuan, sebab hari ni tuan-tuan tanam benih, esok tuan-tuan akan bersyukur